Hai semua, selamat datang ke podcast Lepak at Leko Park. Hari ni kita ada episod yang istimewa sikit. Sebelum ni, kita banyak mendengarkan bakat-bakat dalam CD UP Ipin. Tapi pada hari ni, kita akan bawa anda semua untuk bersama-sama menyelami dunia pada zaman dahulu. Satu lagi siri animasi terbitan Leko Park Production yang mana bukan saja buat kita gelak, tapi dia juga ada banyak pengajaran dan mengajar kita moral dan banyak unsur-unsur yang nasihat yang akan diketengahkan. Kita hari ni akan bersama-sama bukan satu, bukan dua, tapi 3 orang pelakon suara yang merupakan latar belakang untuk siri animasi pada zaman dahulu musim ke-6. Dan saya akan memperdengarkan suara-suara mereka. Okey, cuba. Ara, cepatlah. Kita nak dengar cerita Aki ni. Hah? Cerita? Cerita laki, ceritalah. Pada zaman dahulu. Yeah. Okey, itulah 3 orang pelakon suara yang orang katakan tulang belakang, tunjang utama untuk siri animasi pada zaman dahulu musim ke-6 yang sedang ditayangkan di TV anda. Boleh kita perkenalkan diri masing-masing. Okey, mulakan dengan Uncle dulu. Perkenalkan diri Uncle. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Nama saya Ahmad Kamil. Pelakon suara Aki untuk animasi siri pada zaman dahulu. Saya asal dari Chenong, Pahang. Faham. Ya. Dan sekarang menetap di City of Elmina, Shah Alam. So, yeah. Okey. Jadi sejak bila Uncle terlibat dengan suara Aki ni? Saya mula terlibat untuk satu siri Upin Ipin. Musim ke-12. Okey. Saya masih ingat lagi tajuk episod tersebut adalah Mana Rainbow. So dari situ bermulanya penglibatan saya di dalam lakonan suara ni lah. Kan. Kejaya lakonan suara ni di Laskopak. Okey. Yang adik yang comel ni, okey. Sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ahmad Saif. Saya adalah pelakon suara Aris untuk series animasi pada zaman dahulu musim ke-6. Ahmad Saif. Asal orang mana ni? Duduk kat mana? Saya asal Terengganu, duduk di Kelang. Duduk di Kelang. Okey. Sekarang umur berapa dik umur? Umur darjah 4. Darjah 4. Darjah 4 10 tahun lah kan? Sekolah kat mana? Cerita sikit sekolah kat mana? Sekolah dekat Seksyen 13. Shah Alam. Seksyen 13 Shah Alam. Dah darjah 4. Yang adik ni? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Caca. Saya adalah pelakon suara Ara bagi siri animasi pada zaman dahulu musim ke-6. Ara, Caca asal daripada mana? Duduk kat mana? Kelang, Selangor. Sekarang pun menetap di Kelang lah. Masih Kelang. Caca pula, macam mana? Ingat tak first time terlibat dalam lakonan suara ni? Ingat tak? Saya dah terlibat sejak musim ke-5 lagi. Untuk Ara ni? Okey. Jadi masa tu uji bakat lah, pergi audition lah semua kan. Memang masa tu memang minat nak berlakon ke macam mana? Masa tu memang minat. Ibu pun nampak bakat kat situ. So ibu pun galakkan Caca untuk pergi uji bakat. Dan alhamdulillah lah diterima. Okey. Amar pula ingat tak macam mana Amar mula-mula jadi pelakon suara? Tak ingat? Kita ingat tak ada buat audition semua? Ada uji bakat kan? Ingat tak? Masa tu nak karnival, so saya buat suara lah. Saya kena buat suara. Apa? Uncle Zaki pilih saya. Hamzah dengan saya. Lepas tu saya terpilih. Untuk buat uji bakat tu. Awak 2 orang buat uji bakat. Tapi awak yang terpilih. Okay, Uncle. Saya nak tanya sikit Uncle punya latar belakang profession Uncle sebenarnya sekarang ni the profession. Mungkin ada background sikit. Nak tahu jugalah cerita belakang tu. Boleh tak? Macam kerja mungkin adakah Uncle ni memang daripada dulu terlibat ataupun belajar
seni ke, berlakon ke, nak tahu juga benda tu? Di sekolah dulu di universiti dulu saya belajar, saya ambil jurusan mechanical engineering. Dan lepas tu saya masuk bekerja mostly lah di dalam industri gas dan minyak, oil and gas. Oil and gas. So selama lebih dari 15 tahun lah background tu. Habis kerja saya dalam oil and gas pada tahun 2013, saya ada buka satu syarikat lah yang berkait dengan pengalaman saya lah di dalam oil and gas. Dan kebetulan pula pejabat saya ni dekat dengan ibu pejabat Laskopak. Oh, okey. So daripada situ saya memang teruja lah bisnes animasi ni. Dan kebetulan pula Haji Burhanuddin ni background dia pun oil and gas juga. Dan ramai kawan-kawan dia pun kawan-kawan saya juga. Jadi macam mana beralihnya dia daripada oil and gas tu boleh terlibat dengan seni lakon suara ni ke? Cerita sikit. Saya selalu makan di restoran Upin Ipin dekat berdekatan dengan headquarters tu. Okay. Dan selalu tersempak dengan Kak Ainon dengan Haji Burhanuddin lah. Dan kita selalu berborak-borak santai dan saya pun selalu bertanya berkenaan dengan bisnes dia. Kemudian pada satu ketika tu dia tanya saya, awak minat tak lakonan suara? Saya rasa minat, tapi saya tak ada pengalaman. So lepas itu dia invite saya buat audition lah. Nanti pegawai saya akan ajar lah macam mana cara nak buat. Tengoklah sama ada suara awak ni sesuai ataupun tidak. Saya attended audition. Kemudian saya pun text lah dia. Saya ucapkan terima kasih lah atas peluang sebab saya tak pernah pergi audition kan. Oh, dia kata suara awak ni muda sangat lah. Tapi tak apa. Saya ada orang boleh coach awak. So macam mana? Lulus. Dan kemudian saya terlibat mula-mula di dalam menggantikan dia sekejap sebagai Tok Dalang. Dan kemudian saya being requested to switch to pelakon suara Aki. Untuk pada zaman dahulu lah. Bermula dengan musim kelima. Kelima ke lah? Okay. Caca, masa mula-mula Caca dapat tahu Caca dapat watak Ara ni, apa perasaan Caca masa tu? Caca sangat happy dan teruja lah. Dapat tahu yang saya dapat watak Ara ni. Jadinya itulah saya punya fikiran, itulah peluang saya untuk lebih mengasah bakat saya dalam bidang voice acting ni. Memang minat lah sebenarnya. Memang minat. Kan? Sebelum ni ada ke cuba-cuba berlakon kat rumah? Dalam bilik sama-sama. Tu memang minat dia, suka tengok kartun-kartun macam tu dan tiru-tiru suara balik. Amar pula tadi cerita bila audition dengan Hamzah dengan 2-3 orang lagi, tiba-tiba Amar dapat. Apa perasaan? Saya gembira. Sebab masa saya pergi ke carnival tu, saya tak tahu pun suara saya ada. Lepas tu bila saya dengar Aris cakap tu, ada suara saya macam, suara saya ni. Lepas tu ada ni tak? Ada ambil gambar ke, ambil video ke, rekod ke, ada ke? Tak ada. Aki pula, Uncle pula macam mana ke? Bila terpilih tu Uncle? Saya agak terkejut juga dengan keputusan dari Laskopak. Tapi pada masa yang sama very thankful lah for the opportunity. Sebab saya punya hidup saya ni memang saya suka mencuba. Sejak saya bersekolah lagi, kalau ada sesuatu yang baru yang saya fikir saya boleh buat, dan saya akan mencuba lah. Lepas saya dapat tu saya buat kerja rumah sikit lah, homework sikit ke? Tengok YouTube, tengok
tengok filem. Dan saya fikir, memang saya rasa saya boleh buat lah. Amar, kalau semua orang nak tahu, kalau penonton nak tahu, watak Aris ni dia lah kanak-kanak yang aktif kan. Dia suka mencuba benda-benda baru lah kan. Main basikal pun dia aktif lah. Dia suka belajar benda-benda baru. Dengan dia suka kacau adik dia. Ingat tak? Tahu kan karakter dia kan. Macam mana benda tu Amar rasa dekat tak dengan Amar? Amar rasa watak tu macam watak Amar tak? Ya, macam. Saya suka kacau adik saya. Oh ya ke? Amar ada berapa orang adik-beradik? Satu lelaki, satu perempuan. Amar anak yang? Sulung. So dua-dua adik Amar suka kacau? Oh ya ke? Jadi kacau macam mana tu? Memang sampai adik tu menjerit ke apa? Macam Ara kena tu? Sampai adik saya buat saya balik. Dia buat saya balik? Buat awak balik? Kalau Caca pula, bila watak Ara tu kan ke dia kanak-kanak, ialah usia 4-5 tahun lebih muda daripada Aris kan. So macam mana Caca merealisasikan watak tu? Macam mana menjiwai watak tu? Ara ni dia seorang yang manja kan dengan aki dia. Jadinya saya sangat manja dengan mak saya. Oh ya. Ya, sebab saya anak seorang. Jadi itulah bagi saya dekat lah dengan Ara sebab saya sangat manja dengan mak saya. Lebih mudah lah nak menjiwai watak tu, karakter tu kan. Kalau Aki pula kan, macam mana Aki cuba menjiwai watak Aki tu? Sebab Aki ni dia, orang kata wise lah. Segala ayat-ayat dia wise kan, macam banyak nasihat kan. Tone suara dia, intonation dia pun memang unsur-unsur nasihat kan. Macam mana uncle cuba mencari yalah, mungkin ada referen ke, kita boleh tahu? Sebelum saya buat voice over untuk dialog ni, saya akan di brief oleh staff audio staff lah. Dia punya situasi. Dan saya akan cuba bayangkan situasi tersebut dan macam mana jenis tonasi, lenggok suara untuk sesuatu keadaan. Marah ke, seronok ke, macam tu kan. Dia pegawai audio tu akan bagi tahu saya ini keadaannya Aris dan Ara dia memang nak manja dengan Aki dia. Jadi saya akan tonkan suara saya sebagai seorang atuk yang lemah lembut. Dan cara dia bagi nasihat tu adalah nasihat orang tua, Tok Ki atau Aki kepada cucu dia. Pada cucu. So lenggok suara tu mesti lembut, tapi pada masa yang sama kalau dia nak bagi satu mesej tu lembut tapi tegas lah. Macam tu lah lebih kurang. Cara nak menegur pun lain. Ya, kan? cara menegur lain. Caca, yang paling susah Caca rasa nak rekod? Okay. Bagi Caca, nak bila Caca kena menjerit. Sebab suara Caca kalau menjerit kan senang sakit tekak. Oh ya. Jadi bagi Caca agak susah lah. Tu mencabar lah nak rekod menjerit tu. Betul. Amar pula, ada tak yang mana Amar rasa susah nak buat? Kena nyanyi susah. Kena nyanyi? Kenapa kena nyanyi susah? Sebab kalau nyanyi suara saya hilang. Hilang juga. Menjerit juga ke nyanyi? Tak jerit sangat. Tapi kena suara tinggi. Suara tinggi. Amar bukan suka nyanyi kat rumah, tak suka nyanyi? Habis tu kat sekolah ada masuk pertandingan menyanyi ke? Tak. Berlakon ke? Tak. Ya ke? Persembahan pun tak pernah? Persembahan pernah. Pernah persembahan apa? Zapin. Zapin, menari. Oh, Caca pula ada masuk persembahan apa-apa? Caca ada masuk persembahan bicara berirama untuk Minggu Bahasa lepas. Oh, okey. Bahasa berirama lagi. Selain daripada tu ada
Apa tak lakonan ke? Setakat ni tak ada lagi. Tak ada lagi persembahan lakonan semua dekat sekolah tak ada. Tapi aktif lah bahasa birama tu, aktif lah. Wakil sekolah lah macam tu. Tak wakil sekolah. Tapi dia just buat persembahan lah. Okey lah. Susah ke uncle kalau nak adjust suara uncle, nak menjadikan karakter Aki tu? Susah tak? Macam yalah nak buat suara ke ataupun macam mana ke? Saya sebenarnya pandukan nasihat Haji Burhan dengan Kak Ainon juga. Dia kata kalau nak jadi pelakon suara ni seboleh-bolehnya try to be as natural as possible lah. Suara yang original. Saya pun ikut lah. Mula-mula tu saya lontaran suara saya tu agak keras dan saya pun rasa susah nak maintain suara tersebut. Tapi lama kelamaan daripada guide coach yang dibuat oleh pegawai audio, saya berjaya mendapatkan maintain suara yang subtle, suara yang santai dan saya boleh maintain lah. So bagi saya pengalaman tersebut saya fikir membuatkan saya lebih mature lah di dalam lakonan suara ni. So ya, mula-mula masa siri kelima awal-awal tu kita pun tengah belajar kan. Tapi sekarang musim kenang saya agak selesa lah untuk buat lakonan suara. Lakonan suara ni yalah orang kata senang je nak buat, orang lah kata kan. Padahal sebenarnya susah juga kan, sebab dia kita kena ada perasaan juga kan, menjiwai watak semua. Betul. Terutama sekali kalau ada dialog yang agak panjang di mana kita kena perlukan lenggok yang berbeza-beza. Sini mula-mula dia marah, lepas tu dia nasihat, lepas itu dia keluar lenggok yang lain. So itu agak mencabar lah. So tapi lama-kelamaan kita dah biasa. So okey lah. Memang boleh buat. Boleh buat kan? Memang boleh buat. Okey. Caca pula macam mana? Cabaran nak buat suara. Sekarang dulu masa season 5 saya baru umur 9 tahun. Jadi agak senang lah nak buat suara Ara tu. Tapi bila dah remaja, dah 15 tahun, agak susah lah nak lontarkan suara macam budak kecil. Jadi saya kena acting lebih untuk dapatkan suara budak kecil tu. Acting lebih. Contohnya macam mana acting tu? Macam cuba buat acting yang cerita telah tu macam mana? Aki, ceritalah. Dia kena ada lenggok badan sikit, muka sikit kan, kena comel sikit. Suara pun kena comelkan sikit. Betul tak? Macam itulah. Amar? Ada apa-apa? Apa Amar rasa cabaran Amar bila nak buat watak, nak buat berlakon suara ni, selain daripada menyanyi tadi? Kena menjerit, lepas tu kena hafal. Hafal apa? Hafal dialog, sebab saya selalu nak cakap tapi saya selalu tersalah. Macam tadi saya nak cakap tapi macam Tadi nak cakap apa? Awak nak cakap apa? Saya nak cakap cerita tapi saya tercakap chicken. Lain dah keluar dia. Lagi cabaran apa lagi? Kalau nak menjadi Aris tu senang. Yalah senang lah sebab awak kata awak suka kacau adik awak kan. Senang lah kan nak kacau adik. Senang lah. Ada tak apa-apa reaction yang kedapat daripada kawan-kawan ke, ahli keluarga ke, yang mana diorang, wah pandainya Aki ni berlakon, macam tu, memberi kesan sangat pada saya. Ada tak apa-apa reaction daripada peminat ke, rakan-rakan sekerja macam tu ke? Saya ada seorang makcik. Okay. Dia pun ada beberapa orang cucu, tapi sekarang dia dah bersara. Dia banyak
spend masa di rumah dengan cucu-cucu dia. Dia memang tak miss Siri pada zaman dahulu ni. Dia memang cukup suka dan dia sentiasa menunggu sebab nak dengar suara Uncle. Sebab nak dengar suara saya. Dan so bila dia datang berjumpa dengan saya tu, dia akan selalu mention pasal pada zaman dahulu lah, yang dia memang berminat. Dan ramai jugalah yang datang bersembang dengan saya. Dia kata, oh ini siri animasi kesukaan cucu-cucu saya. So ada banyak positif feedback daripada kawan-kawan dan daripada saudara mara yang mana. Dia memang semua bangga lah dengan Uncle kan, sebab jadi pelakon suara macam tu dan boleh memberi nasihat macam tu kan. Satu soalan yang sentiasa dia orang tanya, macam mana awak boleh terlibat dalam lakonan suara ni? Awak ni background lain. Saya rasa saya pun bercerita lah cerita yang sama macam tadi. Ya betul lah tu kan. Daripada kerja oil and gas tiba-tiba masuk industri lakon suara pula kan. Caca dengan Amar ni. Caca dulu, kawan-kawan semua tahu tak awak pelakon suara? Tahu. So apa reaction diorang? Lepas diorang tahu tu, diorang mulalah support pada zaman dahulu, tengok dekat TV. Lepas tu macam dapat positif feedback daripada kawan-kawan, cikgu-cikgu juga. Cikgu pun tengok juga? Adalah promote sekali so semua orang tengok, ada tak? Ada. Ya ke? Bagus awak ni. Kalau saudara family semua tahulah yang saudara mara semua, diorang semua banggalah dengan awak kan, jadi pelakon suara. Alhamdulillah. Amar pula, kawan-kawan Amar semua tahu? Tahu. So diorang cakap apa? Diorang nak jadi macam contoh. Kawan saya bernama Faid. Dia kata dia selalu minta nak add satu lagi orang dekat UPP. Bukan dekat pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu tak nak? Pada zaman dahulu saya suruh dia jadi tikus. Kenapa awak suruh jadi tikus? So, awak rasa Suara kecil. Suara dia boleh jadi macam tikus lah. Comel macam tikus macam tu lah. Awak Caca tak ada kawan-kawan yang berminat juga ke? Ada, ramai sangat. Oh ya ke? Diorang ada datang uji bakat ke? Ada pernah datang uji bakat? Tak pernah. Diorang je cakap-cakap macam tu je. Kenapa tak suruh dia datang buat uji bakat semua? Diorang malu. Pada zaman dahulu musim ke-6 ni, kita telah pun bersiaran di Esok Ceria, Esok Prima, episod 1, episod 2, episod 3. Amar bila dengar suara Amar kat TV tu, apa rasa dia? Saya rasa, wow, saya boleh dapat duit banyak ni. Lepas tu, mak saya cakap, famous lah awak nanti. Oh ya. Dekat sekolah nanti ramai. Mak awak cakap macam tu. So sekarang dah famous lah dekat sekolah. Ramai orang dah kenal lah. Cikgu pun kenal. Jadi cikgu panggil awak Amar ke Aris? Dua-dua. Caca pula masa first time dulu, masa Caca mula dengan musim ke-5 kan? So masa mula-mula keluar TV tu macam mana? Ada tak macam momen macam masa tu saya dekat kampung, saya tengok ramai-ramai ke macam mana? Pernah satu masa tu tak silap saya lah, time tu free time, cikgu bagi free time and kawan-kawan semua request pasang cerita pada zaman dahulu. Okay. So saya pun tersipu-sipu malu lah dekat situ. Masa tu diorang semua dah tahu dah, kawan-kawan semua dah tahu. Lepas tu dah diorang request kat cikgu nak pasang cerita tu. Cikgu pun dah tahu ke cikgu tak tahu lagi masa tu? Cikgu lepas diorang minta tu baru cikgu tahu. Oh ya ke? So rasa macam mana? Dia mula-mula tu agak malu lah juga, tapi macam lama-lama tu dah biasa dah, biarlah. Tapi rasa bangga lah, rasa happy lah kan, sebab bila happy. Suara sendiri keluar dekat TV, betul tak Amar? Uncle pula macam mana? Bila first time
suara keluar dekat TV ni? Saya agak kekok lah dengar suara sendiri. Okay. Di dalam siri animasi ni. Tapi lama kelamaan tu rasa agak puas hati lah, terutama sekali apabila finish product tu dah keluar di dalam TV kan. Alhamdulillah memang saya puas hati lah dengan kerja audio yang dibuat oleh staff Last Kopak. Kalau Chacha bukan orang kata diberi watak Ara, ada tak watak yang menjadi orang kata Chacha punya impian ke gitu? Saya dari kalau tak jadi Ara lah. Watak kartun apa lagi yang selain daripada Ara yang Chacha rasa macam saya rasa saya nak jadi watak Arnab. Watak Arnab? Kenapa? Bagi saya dia cute. Memang suka Arnab ke awak ada bela Arnab ke apa? Saya minat Arnab tapi tak pernah bela lagi tak lah. Tak pernah bela lagi. Sebab Arnab tu cute. Ada banyak teddy bear Arnab ke apa? Tak ada. Tak ada juga. Amma pula, kalau bukan Aris, Amma rasa Amma nak jadi kartun apa? Saya rasa nak jadi Mail. Mail? Amma boleh buat ke Mail? Saya tak tahulah. Macam mana Mail? Cuba RM2. RM2. Tapi Mail dia kena lagi melaung lagi. Kena menjerit lagi. Dia menjual barang. Amma pandai menjual barang? Tak pernah. Tak pernah. Uncle pula macam mana ke? Kalau bukan Aki lah, Uncle rasa Uncle sesuai untuk watak apa sebenarnya? Selain daripada Aki tu. Saya rasa saya boleh bawa watak Tok Dalang. Okey. Saya rasa tak ada masalah. Tapi kalau big picture ni, saya memang teruja dengan multi-talented actor lah, kalau boleh sebut di sini. Macam Tom Hanks. Okay, Tom Hanks. Okay. Aku memang minat lah untuk bila memang refer pada gaya lakonan Tom Hanks lah. Cukup bagus lah. Dia macam gold standard lah untuk suara animasi. Okay, Chacha, ada tak momen-momen yang kelakar masa Chacha buat recording? Sangat kelakar. Kelakar Masa menyanyi? Mungkin sebab bila saya tak dapat reach satu note ataupun yelah dia punya note tu, I think saya rasa sangat kelakar sebab saya pun kalau saya buat tu macam saya berusaha nak buat benda tu, saya rasa diri saya kelakar. Okay, pada zaman dahulu musim ke-6 ni, actually daripada musim ke-5 lagi, kita ada banyak lagu, betul tak? Betul. Apa lagu yang Chacha sampai sekarang Chacha ingat, dan ada sebab lah macam bila lagu ni sebabnya masa Chacha nyanyi tu tak sampai sangat tapi ada momen, ada tak lagu yang Chacha suka? Lagu ni dari musim 5, lagu Anak Rusa Nani. Bagi saya suka lagu tu sebab saya selalu dengar daripada kecil dekat YouTube lagu Anak Rusa Nani tu. So bila saya dapat nyanyi lagu tu agak senang lah bagi saya. Sebab dah boleh hafal lah lagu tu kan, melodi dia macam mana. Amma, ada tak lagu yang dalam banyak-banyak lagu yang Amma nyanyi? Dah berapa lagu dah Amma nyanyi? Banyak kan? Dah adalah beberapa lagu kan? Ada tak lagu mana yang paling Amma suka? Lagu jangan cakap episod yang tak keluar lagi. Lagu Tepuk Amai-Amai. Bapaku Pulang. Bapaku Pulang. Suka lagu Bapaku Pulang? Nyanyi sikit. Nyanyi sikit. Papaku pulang dari kota. Kenapa Mama suka lagu tu? Dalam cerita tu saya dah ada lesen kereta. Awak nak ada lesen kereta lah. Nak bawa kereta sendiri. Ya. Nak pergi mana Ma? Pergi jalan-jalan. Ya ke? Uncle pula macam mana Uncle? Ada banyak lagu dah Uncle nyanyi. Dah boleh buat album dah ke? Dah boleh artis lah sebenarnya.
So, lagu mana yang Uncle rasa yelah yang paling susah ke ataupun yang paling Uncle enjoy nyanyi lah, yang Uncle ingat lah? Saya suka lagu Burung Nuri. Burung Nuri. Burung Nuri, okey. Sebab lagu tu bagi saya lagu baru untuk saya. Saya pun macam tak pernah dengar lah lagu tu. So bahagian yang rapping sikit tu memang saya kena test banyak kali lah sampai betul. So yang tu memang apabila produk dia dah siap, saya suka lah. Saya puas hati lah dengan dengan apa production yang dia orang buat tu lah. Kawan-kawan semua dah dengar lah Uncle nyanyi lagu tu? Ada dengar. Saya kongsi teaser dari yang dibuat oleh Laskopak. So ada lagu. Lagi satu saya ambil satu klip masa saya buat recording tu. Macam mana saya daripada lagu yang tak berapa elok sampai lagu tu jadi elok lah. Elok. Ada share lah behind the scene dia. Behind the scene sikit clips lah, and dia orang suka lah. Ya, apa dia reaction dia orang happy lah, macam mana ke boleh nyanyi ni ke macam tu juga ada juga. Terkejut lah, hairan semua ada lah. Apabila keluar dalam media sosial, komen yang standard dia orang kata, wow, artis ni. Tapi Uncle lah, ini artis. Daripada season 5 rasanya banyak kat lagu dah nyanyi kan? Ada dah banyak juga lagu dah. Memang banyak. Memang banyak. Tapi saya pujilah peningkatan dari segi production, quality daripada season 5 naik ke season 6. Pertama sekali lagu-lagu yang diolah, yang direkodkan lah. Saya ada nampak memang baik lah. Saya pun suka dengar suara saya. Tapi memang kita memang setiap episod ada lagu kan. And then lately macam untuk episod pada zaman dahulu musim ke-6 ni, kebanyakan lagu dia lagu-lagu original daripada kita orang lah. Jadi yang Uncle nyanyi tu memang lagu original lah, lagu sendiri. So sebab tu dia lain sikit. Mungkin first time dengar macam tu kan. Selain daripada menjadi pelakon suara, apa lagi aktiviti Chacha selalu buat? Hobi ke, memasak ke, menanam pokok ke, saya tak tahu kan. Saya dari kecil memang suka baca buku. Memang dalam almari tu penuh buku cerita lah. Jadi saya suka lah macam baca buku-buku cerita, dongeng. Oh, dongeng cerita rakyat, cerita haiwan macam tu lah. Macam pada zaman dahulu ni cerita rakyat, cerita haiwan macam tu. Suka baca je lagi? Saya macam tu, saya suka menyanyi juga seorang-seorang lah tapi. Nyanyi kat rumah seorang-seorang macam tu. Amar? Kalau selain daripada aktiviti jadi pelakon suara ni yang datang buat recording ni, apa yang Amar buat? Saya main bola dekat dalam rumah. Bola? Main bola dalam rumah. Dalam rumah? Luar rumah tak main? Tak main. Tak main kat padang? Tak ada main dengan pasukan, dengan tim sekolah? Tak ada? Ada. Oh, tapi main rugby main? Rugby je main dengan sekolah? Bola ada main kat sekolah. Oh, ada juga. Lagi selain daripada tu? Sama ada tu, takraw. Oh, main juga? Oh, aktif awak ni. Lagi sukan apa lagi awak masuk? Sebenarnya sekolah saya ada banyak lagi kelab. Oh, jadi okey, kelab apa yang awak masuk? Bola, rugby, takraw. 3 tu? Oh, yang lain tak ada? Itu je? Ada je lagi. Tapi saya masuk 3 tu. Itu yang hari Ahad ada tournament rugby tu. Caca pula tak ada join sukan sport semua? Tak ada. Aca bukan orang yang main sukan lah. Tapi ada join yang tadi berirama, bahasa berirama tu kan. Ya lah. Uncle pula Uncle, selain daripada menjadi pelakon suara, apa aktiviti yang Uncle buat? Saya kalau ada masa terluang di rumah, saya suka memasak.
Oh ya. Okay. Masakan pilihan saya adalah masakan yang jenis masakan yang saya suka makan lah. Jenis makanan yang saya suka. So tapi makanan yang simple-simple lah. Contohnya ke contohnya? Contoh macam pasta. Macam nasi goreng. Masakan yang senang, maybe kurang daripada 30 minit lah. Aku masak sendiri lah daripada masak sendiri. So kalau kawan-kawan datang ke rumah, jiran ke, kalau bulan puasa tu saya masak lebih lah. Untung lah jiran uncle macam ni. Memang untung. Boleh lah pindah sebelah rumah. Patut kita tahu. Kalau kita tahu, kita pindah dah rumah sebelah je. Kalau awak suka masakan-masakan yang macam tak biasa orang buat lah. Amar. Ya. Ramai kawan-kawan Amar yang nak jadi pelakon suara. Apa yang Amar rasa Amar boleh beritahu diorang? Ada nasihat apa-apa? Ada nak pesan apa-apa kat diorang? Kepada kawan-kawan saya di SK Section 13 nak cari pelakon suara, audition dulu. Audition dulu. Audition dulu. Salah pula. Okay. Caca pun dah, yalah, daripada 2019 dah menjadi pelakon suara. Kalau ada kawan-kawan yang nak jadi pelakon suara yang berminat tu, ada tak kata-kata yang nak disampaikan? Macam tadi, pergi audition dulu. Lepas tu confidence je lah. Kalau Caca boleh buat, korang pun boleh buat. Aki pula macam mana? Uncle pula macam mana? Ada tak kawan-kawan yang berminat nak jadi pelakon suara kak? Ada ramai. Ada ramai yang tanya. Macam mana nak jadi pelakon suara? Siapa-siapa pun boleh jadi pelakon suara. Cuma peluang tu agak limited lah. Opportunity sebab pelakon suara, demand pelakon suara Malaysia ni dia tak ramai unless you tahulah dekat mana. So biasanya memang kena datang buat audition dulu. Dan daripada situ dia orang akan tengoklah sama ada kesesuaian watak yang mana sesuai dengan suara kita lah kan, ataupun tidak lah. Tapi itulah, nak jadi pelakon suara ni yang penting sebenarnya bila kita berlakon tu, kalau orang kata alah suara je pun kan, tapi sebenarnya mimik muka kita bila berlakon tu penting juga. Sebenarnya muka tak boleh lah nak macam biasa je. Kalau marah memang muka kena marah betul kan? Betul tak Caca? Nak menjerit kena menjerit betul. Betul lah. Tak adalah macam biasa je orang kata alah senang je kan jadi pelakon suara kan. Tak kan Uncle Ya betul. Dia muka pun penting juga, main peranan juga. Itulah dia kita pada hari ini, kisah di sebalik suara Aris yang bijak, Ara yang penuh semangat, comel dan manja, dan Aki yang selalu mencuit hati, yang banyak memberi kata-kata nasihat, yang suara yang wise kan. Itulah kisah-kisah menarik di sebalik suara-suara mereka yang memang satu perjalanan yang hebat. Kita semua orang uji bakat semua kan, dan dapat peluang menjadi pelakon suara semua. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kepada ketiga-tiga tetamu kita. Sama-sama. Semua korang semua memang power semuanya lah. Memang hebat lah semuanya. Bukan comel je, tapi berbakat juga orang kata berlakon kan. Kita nak promote sikit pada zaman dahulu. Kita cuba promote sikit pada zaman dahulu. Ingat tak macam mana nak promote? Kepada peminat pada zaman dahulu musim ke-6, saksikan pada zaman dahulu di Astro Prima, Astro Ceria dan MNC TV. Ya, okey. Kepada semua peminat, itulah kepada semua peminat pada zaman dahulu, tak kisahlah di Malaysia ataupun Indonesia, jangan lupa saksikan dan sokong kami, saksikan di Astro Ceria, Astro Prima dan MNC TV untuk para peminat Indonesia. Dan ingat, kadang-kadang suara ni dia memang lebih berkesan bila disampaikan daripada gambar itu sendiri. Okey, terima kasih semua. Okay, bye. Bye kamera, bye.